bulan Rajab. Bulan Rajab ni Nabi kata dah bulan Syahrullah, bulan Allah Ta'ala. Sedekah 12 bulan ni bulan Allah Ta'ala belaka. Tapi Nabi kita kata bulan Rajab ni bulan Allah Ta'ala kerana bulan yang banyak fadilat. Bulan yang banyaklah kelebihan bagi orang yang tomok dalam bekal akhirat. Sebab tu bila masuk ke bulan Rajab, belum pada masuk lagi dah, Nabi berdoa dan serta sahabat-sahabat dia dengan ucapannya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Minta Tuhan we berkat dalam bulan Rajab, dan minta we berkat pada bulan Sya'ban, dan minta panjang umur we dengan bulan Ramadan. 3 bulan ni Nabi doa serekai selalu dah. Nabi ialah kita pun kena bawa sepatu lah. Minta we Tuhan we berkat dalam bulan Rajab. Kerana bulan Rajab dia lebih ni kerana ada satu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sabit dia lebih tu. Dan bulan Sya'ban sebab apa dia lebih? Kerana bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, malam yang 15 daripada bulan Sya'ban. Lepas tu bulan Ramadan, sebab apa bulan Ramadan lebih? Kerana bulan Ramadan ia adalah satu malam Lailatul Qadar. Sabit itulah 3 malam ni, 3 bulan ni bulan yang hebat. Oleh demikian sama-sama kita berdoa dengan Allah supaya Allah Ta'ala terima doa kita, boleh kita banyak berkala dalam bulan Rajab, tak berapa hari nak sampai. Lepas tu banyak dalam bulan Sya'ban. Lepas tu minta Tuhan panjang umur, takutnya kita dah mati ke celah-celah ni. Kerana bulan Ramadan tak ada dah bulan raja bulan. Hak sunat jadi wajib. Dah lagi pula tidur kira ibadat. Apa nama tidur dia kira ibadat. Duk dia tu dia kira pahala tasbih. Hak sunat kira pahala wajib. Sebab tu kita berdoalah sama-sama, takutnya Tuhan lagi ambil nyawa kita ke celah ni. Begitulah di antaranya. Lepas tu dah bulan Rajab tu solat ke siapa kita peringat kita kena banyak istighfar. Rajab syahrul li istighfar li ummati. Nabi kata bulan Rajab ni bulan yang umatku minta ampun. Oleh demikian tu kita kena banyaklah fa aksaru li istighfar li oleh demikian tu fa aksaru hendaklah kamu banyak, hei umatku, banyak gapo? Al istighfaru ialah mengucap istighfar fi Rajabin atau fi Rajabah, di dalam bulan Rajab ni. Tu Nabi pesan kepada kita bulan Rajab ni bulan yang kita minta apa ya tu dengan Allah Ta'ala. Lepas tu kita ada nak tahu tu kita ingatlah. Baca boleh 1000 kali tak imi. Astaghfirullah hazal jalali wal ikram min jami'iz zunubi wal asan. 1000 kali. Ada tengah katanya kamu tak kena azab selama-lama nayuk ding. Panjang tu kita ada semua dah nak tahu tak mana tak tahulah doa tu. Astaghfirullah hazal jalali wal ikram min jami'iz zunubi wal asam 1000 kali. Boleh dalam bulan Rajab. Tak bulan Rajab pun kita boleh bawa kerana lapar minta ampun. Tapi ada riwayat dalam bulan Rajab membaca tu 1000 kali, kamu tak kena azab Tuhan selama-lama. Allah, dan kita baca 1000 kali siapa? Berjanji kita tak kena azab Tuhan. Tempat kat bawah lah penutup Astaghfirullah hazal jalali wal ikram min jami'iz